Pengurusa, saudara pengurusi majlis, His Excellency Thai Consul General Mr. Surapong Petra and wife, Achacharin, Vice Director of Tourism and Sport, Provincial Thai Petani, Mr. Sumit Susutwan, ADO Takbai, Mr. Rinchai Chadina, ADO Takbai, Mr. Surat Laicang, ADO Sungai Kolok, dan Chairman Yusof, Secretary Club Sabatan Malaysia Thai, and Mr. Chan, Chairman Friend of Thailand and wife, dan semua sidang hadirin yang saya hormati sekalian pada malam ini. Kerana sudi memilih Kuala Terengganu sebagai destinasi lawatan tuan-tuan dan puan-puan pada kali ini. Dan saya berharap jamuan yang disediakan pada malam ini, walaupun tidak seberapa ini, dapat menaikkan rombongan daripada Selatan Thai dan juga Kota Baru. Dan saya juga agak terkilang sedikit sebagai tuan rumah kerana lawatan ini dimaklumkan dalam tempoh yang singkat, very short time notice to the state of government and to the state secretary office. And saya bagi tuan rumah juga tak rasa tak berpuas hati lah, tak berpuas hati dari segi layanan jamuan yang ada malam ini. Sepatutnya kita menghidangkan makanan tradisional daripada Terengganu seperti kepok leko, seperti nasi dagang, seperti wajok katet dan sebagainya lah. Matang apa kat tanah air. Dan Thailand, sama sekali Selatan Thai, bukanlah asing, bukanlah jauh sangat daripada tempat kita berada sekarang ini. Dan kebanyakan daripada orang-orang Terengganu juga memang selalu berkunjung ke Selatan Thai, sama ada atas urusan perniagaan, atas urusan resmi dan juga untuk bercuti dan melancong. Tapi sejak akhir-akhir ini, oleh kerana keadaan di Selatan Thai diberitakan kerana kita di sini tidak begitu aman berbanding dengan masa-masa lalu, jadi saya percaya kunjungan orang-orang daripada Terengganu kurang berbanding dengan masa-masa lalu. Saya sendiri secara peribadi memang selalu mengunjungi Selatan Thai, kena Ratiwak, Petani, Yala dan sebagainya. Malah dalam setahun mungkin ada 2-3 trip yang kita buat ke sana, kerana di sana memang menarik. Kos untuk ke sana itu memadai, mampu dibiayai oleh kita. Di samping makanan dan juadah di sana sesuai dengan selera kita di Terengganu, dan juga tempat-tempat menarik yang memang menjadi minat untuk kita lawati di Selatan Thai. Jadi sebagaimana jemputan daripada pihak Excellency Thai Consul General dan juga pihak Jabatan Kuasa yang ada pada malam ini, InsyaAllah saya akan panjangkan kepada Pak Perdana Negeri dan juga our Chief Minister untuk mengadakan kunjungan balas ke Kota Baru dan juga Selatan Thai untuk mengeratkan lagi, mendekatkan lagi hubungan persahabatan, setia kawan dan seterusnya menjalinkan hubungan silaturahim yang lebih erat dengan saudara kita, rakan-rakan kita yang berada di Selatan Thai dan juga di Kota Baru. Dan untuk permohonan His Excellency Thai Consul General Mr. Surapong,
yang bercadang untuk menghantar hundreds of guru-guru agama daripada Imam Bilal dan sebagainya ke Terengganu. Kita menyanjung tinggi dan welcome kepada cadangan tersebut, dan kita akan aturkan program-program khusus kepada mereka, masuk mengadakan taklimat, jamuan dan sebagainya. Kedua oleh Mr. Surapon, kita akan arrange rombongan ini sebaik mungkin supaya mereka dapat datang sini dengan rasa lapang dan membawa balik kenangan yang manis ke selatan Thailand nanti. So, sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada malam ini, sekali lagi saya mengucapkan setinggi peragaan terima kasih dan rasa bangga kami di sini menerima kunjungan saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, rakan sahabat daripada selatan Thai dan juga Kota Baru. Mudah-mudahan this is not first time and the last time for you come to Terengganu. This our beautiful state in the country of Malaysia. Can we arrange the next trip? Maybe when we bring you to our beautiful island like Untian Island and Redang Island. It's the most beautiful island in the Malaysia, maybe in the Asia country. And then apa yang kurang pada malam ini sepanjang lawatan saudara-saudari di sini, saya mohon maaf. Bagi Pak State Secretary, Baik Kerajaan Negeri, saya mohon maaf kalau sekiranya kekurangan, apa-apa kelemahan dalam menyambut ataupun melayan kunjungan saudara-saudari sini. Saya berdua usul jari, maaf banyak-banyak atas apa kekurangan dan kesilapan yang berlaku kerana keadaan yang saya kata tadi telah tergesa-gesa dan sebagainya. Apa khabar? Saya Diong dari Kota Baru. Kota Baru, yes. My jurisdiction two states, Kelantan and Terengganu. You are also closer to Terengganu. Friendship to Malaysia and Thai. Mr. Chan, the chairman, the Friends of Thailand in Kelantan and Terengganu. แล้วก็เพื่อนๆพี่น้องคนไทยคนมาเลครับ I think I have to speak two languages, Thai and English. Very unfortunate that I cannot speak Malay. I think that Tuan Haji Hussein Embong made a very good speech despite the fact that I don't understand his speech at all. ประเทศมาเลเซียครับ they approach the one Malaysia นะครับเพื่อให้เป็นประเทศที่มีหนึ่งมาเลเซียเท่านั้น even despite the fact that they have many races living together in Malaysia, but they try to be diversity in unity. คนมาเลเซียนั้นมีหลายเชื้อชาติครับมีทั้งคนอินเดียทั้งคนมาเลภูมิบุตรแล้วก็คนจีนเคยเกิดปัญหามากมายนะครับขณะนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนาจิบ the Prime Minister Najib proposed one Malaysia people comes first นะนำเสนอเรื่องของความเป็นหนึ่งมาเลเซียไม่มีการแตกแยกระหว่างเชื้อชาติเพื่อความเป็นเอกภาพในขณะที่บ้านเรานี่กำลังแตกแยกกันนะครับเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองนะวันนี้ใครใส่เสื้อแดงใครใส่เสื้อเหลืองบ้างแล้วก็ปัญหาทางภาคใต้ของเราเนี่ยเราก็พูดคุยกันว่าเป็นความแตกต่างทางศาสนาเป็นความขัดแย้งทางศาสนาซึ่งไม่ใช่ไม่ว่าเราจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเราไม่เคยแตกแยกทางศาสนาระหว่างคนไทยด้วยกันมันคือ misunderstanding คือความเข้าใจผิดหรือ is means of some groups that try to abuse the Islamic concept and also Islamic teaching in the South.